buku pertama apa? Hari-hari akhir. Hari-hari akhir Israel di bumi Palestin. Lepas tu buku Arus Politik Palestin, untuk mengenal kedudukan politik Fatah Hamas kan, di Gaza dan tepi barat. Yang ketiga Akar Konflik, untuk faham konflik Sunni Syiah dan juga Zionis. Yang ni keempat. Okey, cerita jap. Jadi percaturan kuasa Asia ni sebenarnya tajuk asal saya nak buat macam ni juga, akar konflik di Asia Timur. Tetapi saya takut orang keliru dia dah ada akar konflik. Jadi kita besarkan kuasa Asia. Okey, percaturan kuasa Asia, tapi sebenarnya di bawah tu ada memahami akar konflik di Asia Timur. So konteks dia adalah konteks sama dengan di Asia Timur, di Asia Tengah, di Timur Tengah. Tapi ini untuk di Asia Timur. Manakala di Timur Tengah tu kita fokus kepada Iran, Saudi, Palestin, Syria, mana campur-campur. Tapi dalam gambaran yang besar, yang ni pun konsep dia yang sama. Bila sebut Asia Timur tu dia bukanlah China, Jepun, Korea semata-mata. Tapi dia juga bila sebut Asia Timur, bahasa dia termasuk Asia Tenggara. Betul. Kerana di sana ada persampungan di antara Asia Timur dengan Asia Tenggara melalui Laut Cina Selatan. Jadi perbincangan Laut Cina Selatan tu perbincangan yang besar. Jadi saya punya concern sebab apa buku ni perlu untuk ditulis dan dibaca, sebab orang kita dia boleh sebut Palestin, Syria dia rasa dekat. Walaupun tak salah, tapi secara geografi jauh. Tetapi sebenarnya Asia Timur itu adalah lebih dekat. Bukan lebih dekat, kita berada di situ. Kita berada di situ, dan sekiranya berlaku sesuatu di sini, kesan dia adalah berganda lagi besar daripada apa yang berlaku di Timur Tengah ataupun di Asia Barat. Contoh di Hormuz Strait tu, kesan yang kita kata teruk sekarang ni hanya melibatkan 20% daripada pengeluaran oil and gas. Sedangkan Laut Cina Selatan 45% daripada ekspor petrol, oil. Kemudian 42% daripada ekspor gas, 26% daripada ekspor kereta. Itu antaranya. Jadi maknanya kita almost double or more than double kita punya kepentingan laut kita ni, kedudukan kita ni, dan kepentingan-kepentingan lain lah. Kita menuju Selat Melaka ni ya. Selat Melaka sebagai tuju je masuk ke Laut Cina Selatan, baru pergi ke Asia Timur. Jadi saya nak cuba bawa kita punya rakyat kita ataupun penduduk Malaysia, Indonesia ni terutamanya, untuk ambil berat dan mengetahui apa akar konfliknya berlaku di rantau kita. Jadi supaya kita boleh buat sesuatu. Kalau yang berlaku di Timur Tengah itu ada kena-mengena dengan nilai kemanusiaan kita dan nilai agama kita. Sebab satu agama kita fikir begitu, tapi kedudukannya jauh. Tapi di sini adalah dekat. Jadi kalau kita abaikan tempat ini, lokasi ini, isu Asia Timur ni, saya rasa cukup berbahaya. Jadi kita kena jadi satu, kita katakan, kumpulan yang memahami, kerana kita yang boleh menentukan foreign policy yang kerajaan nak buat. Jadi kerajaan tak akan bermudah-mudah untuk membuat sebarang foreign policy, polisi luar yang kita katakan boleh memberi kesan secara langsung kepada kita. Tapi bila rakyat dah faham, maka rakyat boleh menjadi salah satu, walaupun tak sepenuhnya, salah satu daripada pressure group ataupun apa-apalah kumpulan berkepentingan. Itu nombor satu. Nombor dua, saya sebenarnya juga disokong oleh dua penulis ni. Dr. Budi Rianto ni. Dr. Budi Rianto ni dia dah doktor, dia dah PhD. Dia daripada Jakarta dan dia memang pure Indonesia. Dan PhD dia di Beijing. Dr. Budi ni memang dia pakar tentang Indo-Pasifik. Macam mana perubahan daripada dulu disebut sebagai Asia Pasifik kepada Indo-Pasifik, itu dalam dia punya pengetahuan. Jadi Asia Pasifik ni pada sepadan Amerika tu, bawa lah sampai ke Australia, sampai ke India. Itu di part of apa nama kita sebut Indo-Pasifik. Dan dalam ASEAN pun dia antara orang yang terlibat juga dalam memberikan buah fikiran berkait dengan polisi-polisi baru ASEAN. Lama bila Sekretariat ASEAN tu berada di Jakarta, jadi mereka antara orang yang memberi buah fikiran, termasuk secara direct kepada kerajaan Indonesia melalui tugas dia sebagai salah satu diplomat yang berkhidmat di Indonesia. Dia panggil apa? Parlimen dia, di Parlimen Indonesia itu, ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Dia di DPR. Dia juga pernah berada di situ. Manakala si Anggara Raharjo ni, dia pakar lebih kepada, bukanlah saya kata istilahkan pakar, dia mahir dalam bab Korea. Kerana dia punya pengajian di Korea. Dia lama berada di Busan, bandar kedua selepas pada Seoul kan. Jadi dia punya pengetahuan more on culture dan juga politik Korea itu, dan juga perkembangan teknologi di antara tiga negara ni, ataupun empat lah campuran Taiwan, China, Jepun, Korea, dan juga Taiwan dan juga China. Jadi itu sedikit background tentang buku ni lah. Dalam fahaman saya, sama ada saya baca Michael Pilbery, ataupun saya baca seorang lagi diplomat Singapura tu, Mahbub Bandir, semua menggambarkan China ni sebagai berbahaya. Michael Pilbery kita fahamlah daripada kacamata Amerika, dan Kishore Mahbubani daripada diplomat senior Singapura, semua menggambarkan seolah-olah ancaman yang paling besar yang akan kita harungi dalam pandangan mereka untuk memburukkan China. China adalah ancaman, tapi Ustaz belajar di China, Ustaz melihatnya dengan kacamata yang lebih luas, yang saya baca kemungkinan boleh difahami sebagai berhati-hati Zana, ini satu doktrin. Tapi realitinya apa peranan China yang boleh dianggap positif dan juga boleh dianggap berbahaya? Kerana China ada 400 kali menceroboh perairan negara-negara ASEAN, dengan 2 kali pencorobohan terus di Malaysia, di bertingkat kali yang kita hantar perang. Tapi China di mata Tuan Haji macam tentang kisah. Okey, dia ada dua sudut yang kita kena tengok. Yang pertamanya interpretation. Yang keduanya adalah realiti yang berlaku. Ada ayat tak?
Yang pertama, dari interpretation. Kalau kita pergi kepada Barat ataupun Amerika punya interpretation, maka segala yang datang daripada China itu adalah tidak baik lah. Tetapi kadang-kala macam saya tengok di Michael apa tadi, rahsia 100 tahun China tu, lebih kepada bagi saya adalah interpretation yang silap kepada polisi luar China. Sebab dia begini, ada perkara yang kita ambil contoh, apa nama, saya nak sebut begini, tindakan-tindakan China yang dianggap oleh Michael sebagai satu bentuk lakonan. Contohnya hubungan mereka dengan Amerika sama ni, bila mereka Puanku Pengarah Library Johor, bila Amerika ada hubungan baik dengan China dalam tempoh yang lama, kemudian akhir hari ini menjadi rival, menjadi peer competitor kepada Amerika. Jadi bagi Machiavelli itu adalah satu lakonan China selama ini. Amerika tertipu. Tetapi dalam satu konsep lain, di UiTM, PhD pertama dalam bidang hubungan antarabangsa ni dibuat oleh satu orang staff Museum Johor, nama Dr. apa saya lupa. Dia mengkaji tentang Confuciusness, pengaruh Confuciusness dalam China foreign policy. Bukan China CCP ni, parti komunis ni, dalam sejarah China. Jadi dalam polisi luar China itu, benda yang didiamkan itu tidak bermakna ianya adalah lakonan. Tetapi itulah sifat Confucius, selama-lamanya tak akan mengaku duduk di atas. Jadi walaupun dia dah duduk nombor 2, dia tak mengaku pun dia sebagai kuasa besar. Okey, bila dia berdepan dengan Amerika, masih lagi dia mengatakan Amerika adalah kuasa besar dan Amerika adalah rakan kami yang kami nak berniaga dengan dia, kami tak nak bergaduh, tak nak perang. Itu bukan lakonan, itu adalah sifat orang-orang ataupun negara yang berpegang kepada Confucius. Sebenarnya sifat yang sama Confucius ini, dia bukan daripada China saja, itu adalah lingkaran Confucius itu, termasuk Jepun, termasuk Korea, termasuk Vietnam. Kena juga dengan Vietnam. Sebab itulah Jepun waktu jadi kuasa besar dulu pun, walaupun tindakannya seumpama kuasa besar, sebutannya tidak begitu. Jepun pada hari ini pun dia lebih menunduk, dalam keadaan dia tu duduk sebagai kuasa teknologi top 3, top 4, top 5 gitu. Dia masih lagi menunjukkan bahawa kedudukan dia itu yang gagal dipahami oleh orang-orang barat. Itu satu perkara. Dalam bab budaya tadi juga, interpretation, bagi saya lebih interpretation to the culture, baru dia pergi kepada politik. Barat juga dia cuba terjemahkan dalam konteks dia. Dalam konteks di barat, ia memang perang terlalu panjang di Eropah, perang terlalu panjang, dan mereka diperintah oleh raja monarki mutlak begitu lama. Sebelum berlakunya revolusi, raja dia dibuang, raja Perancis lari tengah malam, cerita tu panjang kan. Berakhir dengan mereka tubuh nation state, kemudian bersambung dengan mereka berperang dalam tempoh yang begitu lama, 30 tahun perang Kristian yang berlaku di Eropah. Kemudian sambung lagi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Jadi pertikaian sesama dia adalah pertikaian yang benar-benar merebut kuasa dalam konteks nation state. Tapi di Asia Timur adalah negara yang berkongsi budaya. Sebenarnya dia berjangkit ke Asia Tenggara juga. Selalu kita sebut daripada ini kan, bagaimana konsep di Asia Timur, perkongsian di Asia Timur itu, dia adalah satu paradoks. Saya tulis dalam buku ni, ada satu bab penting. Saya dalam bab pertama disebut oleh Presiden Korea, bekas Presiden Korea, apa disebut sebagai Asia's Paradox. Apa dia paradoks? Paradoks ni kalau mudah kita faham, satu benda yang saling bertentangan. Contoh, di sini walaupun mereka ada masalah politik, mana hubungan di antara China dengan Jepun kadang-kadang tekan, kadang-kadang daripada kita zone play area, nak kata baik sangat tak juga, tapi begitulah. Sama juga dengan Korea. Dan Korea kadang-kadang walaupun dia duduk pada Pakatan Amerika bersama dengan Jepun, kadang-kadang Korea boleh bersatu dengan Jepun, dengan China untuk berlawan dengan Jepun. Sejarah penjajahan dulu. Sejarah penjajahan, tetapi itu adalah politik. Dari sudut ekonomi, hubungan dagang tak putus. Malah rantau Asia Timur ini berjangkit lagi kita kat Asia Tenggara, dia panggil hubungan interstate. Dari sudut hubungan dagang itu adalah hubungan dagang yang paling cepat terbina dan yang paling intim dan paling terkesan membawa kepada ekonomi grow. Jadi kalau kita kata Jepun itu sebuah negara yang maju, China menjadi sebuah negara membangun yang begitu cepat dengan pesat sekali, Korea juga menjadi kuasa teknologi dan semakin maju, Taiwan juga walaupun tak diiktiraf secara de jure sebagai sebuah negara, kesemua kecepatan pembangunan mereka ini, antara faktor paling penting mereka ialah kerana kerjasama erat di antara mereka. Perkongsian teknologi, perkongsian investment, perkongsian market, perkongsian sektor pembuatan. Satu smartphone yang dibuat di China, pembuatannya di China, chip memori datang daripada Jepun. Contoh, processor datang daripada Jepun, chip memori datang daripada Korea, kemudian dia punya semiconductor, chip kecil itu datang daripada Taiwan. Dia boleh begitu. Bab kita bergaduh lah. Sama juga dengan Taiwan. Taiwan punya produk terbesar China. China walaupun dia bergaduh dengan Taiwan, tetapi China setiap tahun habis lebih 400 bilion dolar untuk membeli semiconductor yang sebahagian besarnya dibeli daripada Taiwan. Maknanya dia begitu. Kalau kita pergi, tak payah pergi jauh lagi ke Eropah, kita pergi ke Middle East. Bila Saudi bergaduh dengan Qatar, apa dia buat? Saudi berpakat dengan UAE, Bahrain, Mesir dan lain-lain negara Arab buat Qatar blockage tahun 2017. Dia kerat Qatar tu darat, udara dan laut. Bukan kita kata dari segi politik, diplomasi, dari segi kapal terbang pun tak boleh lalu, ruang udara dia tak boleh lalu masuk, kapal terbang tak boleh lalu, makanan tak boleh masuk, bahkan nak pergi buat haji pun tak boleh, nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah pun tak boleh orang Qatar selama 3-4 tahun itu. Jadi itu situasi begitu. Sebenarnya di Afrika pun begitu, di Eropah pun begitu. Tapi dalam konteks kita di Asia, istilah Asia ni tidak mengatakan benua Asia keseluruhannya. Bila kita bincang dalam hubungan antarabangsa ni, dipisahkan Middle East.
East. Middle East ni biasanya dibincangkan atas nama MENA. Middle East and North Africa. Jadi sekali dengan Algeria, Morocco semua tu kan, sebab dia Arab, Muslim, Muhammad kat situ. Jadi sebab Asia ni kita berada di Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Asia Selatan kita tak bincang. Kita yang duduk di sini, kita ada satu culture yang unik. Hang nak bergaduh dalam satu bab, boleh. Kita bergaduh sungguh-sungguh. Tapi ada part yang kita boleh bekerja sama. Itu kerjasama, itu bukan lakukan. This is our culture. Ini kita punya filosofi. Sebab sama juga saya selalu sebut Tuan Haji, itu kita cerita dalam konteks Confucius. Confucius yang dipegang oleh orang Jepun, China, Korea ini. Dalam konteks kita di Asia Tenggara, Haji, kita menjadi rantau antara yang paling aman di dunia. Adalah konflik sikit-sikit, ada sikit-sikit. Maksudnya di antara Cambodia dengan Thailand, sikit-sikit lah ya. Di Aceh ada sikit dulu, itu konflik dalaman. Tapi nak kata perang besar, kita rantau paling lama tak berlaku punya peperangan besar di tempat kita. Saya tengok kesamaannya apa? Kesamaan kita makan, kita sama-sama sedap. Raya kita lama. Raya tak kata raya lama ni, bukan raya orang Melayu je. Raya Islam lah. Hari raya puasa kan. Ada komplain pasal raya sampai sebulan, Arab raya sehari lah dia. Kita kata kita raya tu, kita makan, kita ziarah. Bukan semayang raya 30 hari. 30 hari tu makan, ziarah. Dan kalau kita tengok di Thailand, Vietnam, Myanmar, termasuk China di Malaysia atau India di Malaysia, mereka juga raya lama banyak hari. Dia bukan raya sehari, walaupun dia adalah raya pertama Penau Cina tu, kemudian dia ada Cap Gomeh semua tu, tapi sebenarnya sepanjang-panjang tu raya. Raya ni tak boleh makan, ziarah. Itu adalah culture kita kat sini. Bila saya duduk di Beijing, kesedaran saya bukan tentang Cina. Kesedaran saya tentang rakan-rakan daripada Asia Tenggara. Rupanya orang Melayu ni suka makan sedap. Cina, Malaysia pun suka makan sedap. Dia cari nasi lemak, dia cari rendang. Kalau kata waktu terluar, dia suka biskut Pak Ski atau biskut Mary. Saya dah rasa biskut Mary dengan biskut Pak Ski, mereka Wahab Seng tu, saya dah rasa makanan Melayu. Wahab Seng tu nama Cina. Rupanya anak-anak Cina kita kata umur 19, 18, 20 ni pun, mereka juga ada stok roti biskut kita punya. Kita orang Melayu panggil roti biskut lah. Biskut Wahab Seng. Maknanya kita berkongsi kesedapan itu. Orang Thailand pun dicerewet macam tu, Vietnam pun sama, Myanmar pun sama. Tapi Afrika, Arab di Middle East ataupun Europe, dia tak kalau buat tajuk tu. Jadi kita ni disebabkan mungkin sebab kita makan sedap, rempah ratus kita, gula kita segala cukup sampai berlebih-lebih. Ziarah kita pun banyak. Kita duduk kat kedai pun lama. Restoran kita besar-besar. Restoran orang-orang Eropah, orang-orang Middle East dia tak besar. Sebab dia makan, dia belah. Kita restoran ni lepas makan, dia restoran bukan tempat nak makan saja. Tempat nak sembang. Bersosial istilahnya. Jadi disebabkan culture itu, maka kita berbeza dengan barat. Jadi dia berjangkit kepada foreign policy, berjangkit kepada apa yang disebutkan tadi sebagai tindakan. Okey, faktor kedua tadi sebut adalah faktor berkait dengan hakikat yang berlaku. Ya, China bila dia semakin naik pada hari ini, dia agresif. Tapi China yang sama, daripada tahun 49 sampai tahun kita boleh istilahkan sekitar 2005 begitu, dia tidak dianggap agresif. Tak pernah ada perbincangan berkait dengan agresif di Laut Cina Selatan ataupun di Laut Timur dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pada fasa itu, satu, mungkin kita boleh katakan dia tak kuat, satu. Yang keduanya, cabaran kepada dia pun tak sebagaimana cabaran yang berlaku pada era ini. Okey, bila Amerika mula membuat kemasukan tentera laut dia di Selat Taiwan, di antara Taiwan dengan tanah besar China itu, maka di situlah bermulanya secara diam-diam untuk membangunkan keupayaan ketederaan dia dan sebagainya untuk berlawan dengan Amerika. So dalam konteks China yang berada di sini, dia mengaku laut itu di atas garis musuh 9 itu, dalam membentuk U itu yang boleh kita katakan 80 ke 90% daripada Laut Cina Selatan itu dia punya. Dan di sana juga dia berada di situ. Okey, logiknya dia berada di situ, maka dia menuntut. Tapi dia menuntut sampailah ke sempadan Miri, sempadan Sabah, sempadan Filipina, sempadan apa itu tidak betul. Itu satu perkara. Tapi dalam masa yang sama, ada negara luar yang daripada dulu lagi dia pun turut sama bermain di wilayah yang sama, iaitu Amerika. Walaupun tidak nama atas nama tuntutan, penuntut kepada wilayah-wilayah laut yang berada di Laut Cina Selatan. Tetapi maknanya dia ada timbal balas di antara yang menuntut dengan yang menjadi sebab kepada tuntutan. Kenapa? Kerana Laut Cina Selatan itu isunya bukan sekadar isu sumber yang ada di situ. Selalu dibincangkan di sana adanya stok gas yang banyak. Siapa yang dapat, dia akan menjadi top 5 pemegang reserve gas yang besar. Dan dia juga adalah stok protein. Ini kita catat dalam buku ni ya. Sumber protein iaitu ikan. Jadi 3 pengeluar ikan terbesar di dunia iaitu Norway, China dan juga Vietnam. Maknanya 2 daripada 3 itu duduknya di Laut Cina Selatan. Nak ceritanya punya kayanya kita dengan sumber ikan. Bukan soal memberi pendapatan kepada nelayan, pendapatan kepada negara, tetapi keperluan hidup kita. Sehingga kita jadi pengeksport pula kepada dunia. Nak ceritanya besarnya sumber kita. Itu yang kedua. Tetapi bukan dua ini semata-mata, bukan sekadar benda yang ada di situ, tetapi laluan itu yang paling penting. Untuk yang kita sebut kepada dunia seluruhnya, 45% adalah minyak, 42% gas, 26% automobil, industri lalu kat situ. Dan dalam konteks kebergantungan, Amerika bergantung sekitar 15% KDNK dia melalui Laut Cina Selatan. Amerika 15%. Amerika dengan China dari sudut KDNK bergantung pada laluan dagang ni. Kepentingan Amerika dalam berjauh dan kepentingan China yang dulu di situ sama besar dari sudut percentage kepada pendapatan negara. Perancis pun ada sekitar average 10%. Dan 10% itu 1/10 daripada nilai ekonomi dia. Dan saya catatkan berjadual di sini. 1/10 daripada nilai ekonomi dia
terletak di Laut Cina Selatan. Itu besar saiz dia. Laluan masuknya duduk dekat tempat kita, Selat Melaka. Jadi di situlah kita menggambarkan pentingnya. Maka akhir sekali berlumba-lumba untuk menguasainya. Di era perang dunia kedua dulu, orang tak sebut benda tu kat China, dan orang tak sebut kat Amerika, orang sebut dekat Jepun. Jepun melihat dia seolah-olah dikepung. Dia seolah-olah dikepung. Pada awalnya Jepun adalah sebuah kuasa yang dipanggil terpencil, memencilkan diri dia. Dia tak berkawan dengan dunia, dia tak berdagang, tak berapa semua, adalah sikit-sikit lah. Tapi dia dipaksa oleh mereka untuk buka ekonomi dia, untuk buka pelabuhan dia. Dia dipaksa. Yang keduanya, dia menonton di sekeliling dia semua dah kena tawan. Barat Eropah dah masuk kat China, terutamanya 1838 perang Cina. Kemudian Myanmar, Tanah Melayu apa semua ni dah dimasuki oleh British, Perancis, Belanda apa semua. So tinggal dia. Dia maksudkan kalau dia tidak jadi agresif, dia adalah next target. Maka dia pun menjadi sebuah kuasa yang agresif, bangunkan teknologi, bangun ekonomi, dah kuat, bina tentera. Dia pula nak kuasai Asia Pasifik. Nak Pasifik ni, Pasifik itu Laut Cina Selatan tu part of Pasifik lah. Kenapa? Kerana kelak dia agresif. Sedangkan dia negara industri. Jadi macam mana Jepun berfikir ketika itu, begitulah hari ini China berfikir terhadap Laut Cina Selatan. Okey, saya merasakan bahawa hasil perbualan dengan ahli akademik dan sebagainya, bagi saya terbuka benda tu, walaupun tak disebut. Bila perbincangan benda tu terbuka, termasuk kadang orang tanya isu Xinjiang dan sebagainya, saya ada juga profesor bagi tahu, dia kata saya tidak mahu kata betul atau tidak, tapi kamu pergi sendiri ke sana. Itu jawapan dia, walaupun dia tak ada mengatakan betul berlaku pelanggaran hak asasi manusia. Maknanya ada keterbukaan dalam perbincangan akademik, sebab dia pun nak maju. Tapi dalam konteks Laut Cina Selatan ni, kita kata kalau berdasarkan kepada keputusan Tribunal 2016 yang Filipin bawa, China tewas dalam ketiga-tiga alasan. 9 garis itu tidak ada asas, dari sudut sejarah pun tak ada asas, walaupun dia kata itu asas daripada sejarah. Benda itu muncul daripada parti Komintang hari itu je, bagus sangat sebenarnya benda tu. Kemudian dari sudut kedudukan pulau-pulau di Spratly Island itu pun, Mahkamah Antarabangsa mengatakan itu bukan pulau pun, itu adalah terumbu-terumbu yang tak layak dipanggil itu pulau pun. Kemudian yang ketiganya hak-hak yang telah pun dirosakkan oleh dia. Ya, memang dia telah rosakkan. Dan setakat ni kita catat dalam buku ni, China dah bina pulau buatan, artificial islands, luas dia mana? 3,200 km. 3,200 km di 3 terumbu, sampai dia boleh buat pangkalan tentera udara di situ, boleh buat pelabuhan di situ. Jadi pulau semua pada asalnya terumbu yang tenggelam timbul saja. Jadi memang berlaku. Jadi Mahkamah Antarabangsa memutuskan begitu, yang sepatutnya dia kena terima, sebab China part of UNCLOS, United Nation Law of Sea. Law of Sea. Okay, dia sepatutnya dia terikat. Tapi akhir sekali dia tak nak mengiktiraf keputusan tersebut. Sama macam kita, kalau ada mana-mana negara berheret Malaysia atas kes Rohingya, Malaysia tak kena apa. Sebab apa? Kita not part of New York Convention 1951 berkait dengan refugees. Kita tak pernah ratify pun. Jadi kita tak terlibat dengan benda tu. Jadi itu konsep undang-undang antarabangsa. Jadi adakah China mengetahui bahawa itu bukan hak dia? Saya merasakan dia mengetahui itu bukan hak dia. Tapi adakah dia akan mengakui itu adalah hak kita? Dia selama-lamanya akan mengakui itu hak kita. Ini Malaysia punya laut, ini Filipin punya laut. Sebab bila dia mengatakan itu hak kita dan dia tidak membuat kawalan dan sebagainya, maka ia menjadi wilayah berdaulat kita, terpulang kepada kita nak bawa Amerika ke, nak bawa Jepun ke, nak bawa Australia ke, untuk turut sama mengawal perairan kita. Maka akhir sekali, kalau kuasa besar tu kata kita blok Laut Cina Selatan, jangan bagi China lalu, maka ekonomi dia drop terus. Rakyat dia dalam lagi parah lah. Sebab dia negara besar, rakyat dia ramai. Bukan kita kata laut dia dekat je. Kalau berlaku pencemaran air dekat satu sungai pun huru-hara satu negara dia. Sebab dia terlalu padat, terlalu ramai jumlah rakyat dia. Jadi itu gambarannya yang kita nak faham tentang China bersekali dengan negara-negara di Asia Timur tadi. Baik. Jadi bina dulu. Okey, kita ada orang sang. Siapa yang nak lock tu saya bagi tahu, kata kita ada 100 set tapi dah tak sampai, tadi saya dah jual. Sekarang ni kalau dekat luar tuan-tuan datang, kita tak bagi diskaun. Ni hanya untuk online je. Sebab tu saya buat live dalam ni supaya orang luar tak berkecil hati. Di luar buku ni dijual 40. Buku ni dijual 35. Saya combo kan untuk tuan-tuan dapat Asia Barat dan juga Asia Timur yang baru terbit panas ni, saya belanja 60. Tuan-tuan boleh lock sana. Saya tak pasti tinggal berapa. Tuan-tuan lock, sekejap lagi kita ulas lagi. Bagi Tuan Haji Nasai ambil nafas kejap dekat jawapan yang panjang. Okey, saya beritahu kata sepenuh pelancaran buku ni iaitu kuasa Asia memahami akar konflik. Akar tu basic. Yang ni juga akar konflik Asia Barat. Tuan-tuan log, nanti kalau sold out, admin akan beritahu saya ingatkan RM260, tuan-tuan dapat diskaun RM15. Pembeli fizikal hanya dapat RM5 je. Dia orang ambil combo dekat RM170. Sebab kita tak boleh ambil jatuhkan harga dalam jualan fizikal, kerana kita menghormati semua orang masih lagi tidak membuat sale pada diskaun yang tinggi. Okey. Tadi saya tanya satu. Penjelasan secara akademik dan lagi stigma dan juga trauma. Stigma. Kita ada stigma dengan China sebab komunisnya dulu. Kemudian China menjadi negara liberal tahun 70-an dan menjadi sebuah kuasa ekonomi liberal yang besar 1997. Kemudian masuk saja tahun 90-an tu China telah menjadi negara 2 digit pertumbuhan ekonomi dia. 2%. Sampai satu masa dia pernah mendapat 11 ke 19% selama 9 tahun betul-betul. 9 tahun. Okey, baik. Nampak? Okey. Ada masa kita ni menganggap
Cina seperti musuh. Ada masa. Ya, betul. Bila kita tak gembira dengan isu Xinjiang, penindasan ke atas 1 juta Muslim Uyghur. Pada masa yang sama juga, kita kata datangnya barangan daripada China lah membantu kita mendapat barangan pengguna yang murah. Ada banyak benda. Saya nak tanya satu lagi tentang stigma. Setakat ni dari segi Malaysia, Indonesia, secara rasional, itu negara dagang yang terbesar untuk Indonesia 18%. Negara dagang dia besar dengan Malaysia 16%. Mau tak mau, negara dagang untuk China nombor 1, negara dagang untuk Indonesia nombor 1 adalah China, kita juga China nombor 1. Yang kedua baru Amerika Syarikat 14%. Tapi apakah China ini masih perlu diawasi dari segi bahaya? Itu saya nak dengar. Okey. Soalan tadi jangan dengar kan? Cuma main tajuk yang lagi. Okey. Ni stigma dan trauma. Trauma kerana PKM dulu disara oleh China. Bila ada trauma, adalah stigma. China. Bukan China, tetap China. Jadi kita nak rationalizekan antara stigma potensi. Nak kata stigma pun tak boleh, itu rakan dagang kita yang terbesar. Betul. Nak kata stigma pun semua orang pergi, kita pun tahu. Syarikat-syarikat China datang kepada kita melabur dengan banyak, dan banyak syarikat-syarikat kita juga mendapat limpahan dan barangan perniagaan daripada China. Dan kita pun nak tahu, kata salah satu daripada nampaknya China akan masuk adalah besar adalah EV teknologi. Saya nak tengok. Okey, saya pergi kepada trauma dulu. Sebenarnya dalam keadaan tak sedar kita di Malaysia, saya rasa majoriti yang sedang menonton kita ni orang Melayu. Sebenarnya trauma paling besar di Malaysia luar daripada persaingan dalam konteks yang berada di bawah kerajaan lah. Sebagainya itu dengan kebenaran kerajaan, cukai gitu-gitu itu cerita kerajaan. Tetapi orang awam ni sebenarnya trauma terlebih besar terletak kepada orang-orang Cina. Maksud saya orang-orang Cina Malaysia, Malaysian Chinese, ethnic Chinese. Kalau kita pergi lebih mendalam, kemarahan kepada kerajaan, mana-mana kerajaan daripada zaman Datuk Seri Najib dulu, walaupun orang tak sedar benda tu daripada zaman Pak Allah dulu lagi, kita akan dagang utama kepada China dan rakyat. Tapi zaman Datuk Seri Najib dia obvious sebab projek-projek besar di bawah BRI tadi, kemudian sambung untuk Datuk Mahdi, kemudian sampai hari ni lah Datuk Seri Anwar Ibrahim, perubahan undang-undang polisi berkait immigration dan sebagainya. Itu sebenarnya China tempatan Malaysia itu yang paling trauma. Sebab apa trauma? Pertamanya persaingan itu berlaku secara langsung dengan mereka sendiri perniagaan. Orang-orang yang datang melancong ke sini, dia satu color yang kita pun tak cam. Kita dah rasa tu semua Cina. Walhal Cina di sini mengenal mana dia Cina mainland. Cina daripada tanah besar. Cina daripada tanah besar, daripada negara China itu. Cina di sini lebih kenal. Contohnya kampung-kampung baru Cina, seperti kita dekat Nanning, dekat Melaka, dekat mana sini. Kalau dulu kita orang Burma masuk dalam kampung, bawa apa-apa barang lah dulu. Jual pakaian, jual apa kan, duk junjung kepala tu kan. Benda yang sama sekarang ni sedang berlaku di kampung-kampung Cina. Siapa dia? Orang daripada tanah besar China. Orang Beijing, orang Guangzhou, orang apa, bawa barang yang murah. Akhir sekali mematikan kedai-kedai runcit Cina dalam kampung. Itu berlaku di negara. Itu berlaku di negara kita. Itu berlaku di negara kita. Kita tak perasan. Sama kita tengok seperti peniaga Pakistan, peniaga Aceh, peniaga Kemboja datang tu, dia memberi ancaman kepada peniaga-peniaga runcit Melayu. Juga berlaku di dalam komuniti Cina. Yang kedua pasal malam. Sampai satu tahap kalau kita pergi, saya tidak ada bukti dan sebagainya, tapi yang cerita kepada saya ini rakan-rakan Cina kita. Dia kata pasal malam kita katakan kawasan seperti Kepung ke Jinjang ke Ceras ke bagaimana semua, dia kata itu pun ada yang daripada mainland datang meniaga kat situ. Mainland ni merujuk daripada tanah negara besar China, tanah besar China. Bila diorang datang mudah melancong ke sini dan sebagainya, yang tak jelas adalah peniaga tempatan. Modal dia kecil berbanding kita. Peniaga tempatan jelas. Sampai China di sebelah sana, belah Damansara bawa pergi ke Kepung dan sebagainya, sampai ada sesama kawan buat grup bincang bersama mereka. Kita tunjuk dekat dia, kalau pergi pasal malam kita pergi makan kedai Melayu. Walaupun kita satu color dengan dia, kita tak makan kedai dia. Kita makan kedai Melayu, nak kita marah. Dia sampai begitu. Okey, itu dalam kita katakan direct. Yang indirect ni, bila kita mudah sekarang boleh order direct daripada Taobao, boleh order direct daripada Pinduoduo dan sebagainya, itu adalah konteks kita individu. Syarikat-syarikat besar pun buat benda yang sama. Bila dia boleh order direct daripada China, dia mudahkan urusan custom dan sebagainya, tak perlu fikir lagi kos yang murah, mematikan industri atau mematikan kita katakan apa istilahnya dia, komersial retailer kita ni. Saya ambil contoh di Pulau Pinang. Kita boleh pergi dekat Pulau Pinang, kedai-kedai Cina banyak juga yang tutup. Antaranya kedai barangan elektrik, kalau tak tutup pun terjejas. Ada yang mengatakan kepada saya, dia kata nak hidup berdua lagi bini pun dia kata tak lepas. Tapi sekarang nak pergi bulan nak kena top up dengan saving yang ada dulu-dulu, dia kata. Sebab apa dia kata? Dulu kontraktor ataupun orang nak buat rumah kecil-kecil akan ambil barangan elektrik dekat dia. Sekarang mana tak ambil? Sebab orang boleh order direct daripada China. Jadi dia kata memang terjejas sangat teruk. Sebab itulah hari ini kita tengok kemarahan kaum etnik Chinese kerana mereka tidak boleh berniaga. Jadi sebenarnya trauma tu mereka lagi terkesan berbanding dengan kita. Kita boleh jadi berniaga pada benda-benda yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan China pun. Okey, satu. Malah ada kalangan kita merasakan benda tu bermanfaat. Sebab kita boleh berniaga dekat platform-platform sebegini, dapat barangan yang murah, modal murah, kita boleh jual beli dekat sini dengan mudah dan sebagainya. Tak macam Indonesia dia block terus, tak boleh buat shop dan sebagainya kan. Jadi itu cerita trauma, hakikat trauma.
apa lagi tadi? Ini sebut, okey. Dan stigma. Okey. Trauma dan stigma ni dia akan pergi bersekali. Okey, dia akan pergi bersekali. Dia bersekali tu dia maksud apa je? Sebelum cerita Cina ni kita takut sebab Cina daripada China, Republic of China tu, Republik Rakyat Cina. Sebab komunisme. Okey, dulu dia berlumba dengan Soviet Union nak jadi siapa juara dalam komunis dunia ni, maka dia pun menyebarkan kita katakan fahaman komunis dia, bawa pergi Maoism, lebih kurang Maoism sebenarnya. Pergi sampailah kepada tanah air kita ni pun ada unsur-unsur tu, satu perkara. Kemudian akhir sekali benda tu dah tak ada. Jadi walaupun hari ni dah tak ada, generasi lama masih lagi mengingati benda-benda tu. Sebenarnya di China itu pun tidak praktis komunis pun. Dia punya ekonomi yang paling liberal di dunia. Di dunia tu ekonomi kapitalis tu di China lah. Kalau nak tengok bentuk gaya komunis pada hari ni, gigat mereka. Semua benda kena sekat, semua benda itu dia mereka hari ni. Berbalik Betul, dia terbalik. Tengok komunis, tengok kalau kata komunis ini fahami dahulu, dia marah pula kawan-kawan kiri kita kat sini. Dia gambarkan kepada kita. Okey, itu satu. Yang kedua, sebab di Malaysia ada etnik Cina, Chinese ethnic, Tionghoa, orang Tionghoa. Jadi bila benda itu bercampur, dia tidak rasional kepada isu China semata-mata, kerana di sini ada etnik Chinese yang kadang-kadang diwakili oleh parti A, yang ada masanya pula beberapa dekat di kota A, OCB. Dia ada perlawanan di situ. Yang akhir sekali ahli politik menggunakan benda itu untuk mencampur adukkannya. Jadi dia tak payah kata kat siapa-siapa. Sekarang dia jadi pemerintah ini, dia diasosiasikan dengan Cina lebih banding Mangkang, dia dilihat kepada Melayu. Tapi di era Datuk Najib dulu, dia pula diasosiasikan dengan Cina, diperalatkan Cina gitu-gitu. Semua pihak ini lagi ada jalan untuk menggunakan isu begitu, dia akan digunakan untuk menakut-nakutkan. Walaupun hakikat sebenarnya bagaimana, itu satu tajuk yang lain. Sebab apa? Sebab itu dia. Bahkan sebelum ada Cina, yang masuk kat tempat kita ni siapa dia? Jepun. Dia catat ada ni. Jepun tak kejam ke masuk ke tempat kita. Cina masuk dalam bentuk parti komunis. Okey? Dulu, cerita dulu, tahun 50-an, 60-an. Masuk dalam bentuk parti komunis. Adalah pergaduhan, ada pertempuran dengan askar dan sebagainya. Jepun masuk memang dengan persenjataan, dengan penjajahan, rampas tanah, bakar sawah padi, bunuh orang apa semua. Itu Jepun. Tapi hari ni kita ingat apa, kita ada trauma dengan Jepun tu. Dia tak ada trauma. Adalah datuk-datuk yang umur 80 tahun ni hidup lagi 70 tahun tu. Dia jenaka dia. Saya selalu joke kan. Orang Jepun membunuh banyak orang Cina di Malaysia. Tahun 41-45 paling ramai. Tapi akhirnya tahun 63 Bonsu mengimport kereta motor Jepun Yamaha pertama. Kemudian orang Melayu bawa naik motor Jepun ni bercerita kekejaman Jepun pada tahun 60-an. Itu jenaka dia betapa pulih cepatnya hubungan kita dengan Jepun. Cuma kita cerita lepas je rundingan Bali 1989 PKM ni pun dibubarkan di Malaysia. Apa mereka tanya. Dan cuma saya nak tanya sekarang ni adalah stigma, bukanlah stigma komunis yang saya sebut tadi. Tapi adalah stigma yang saya kata tadi, mereka akan datang dengan penjajahan seperti mana yang apa ni tadi tu. Dan sekarang ni saya nak cerita bagaimana nak uruskan stigma antara peluang dan stigma. Sebab saya ada bimbang adalah kalau kita terus saja menceritakan China ni sebagai satu stigma sejarah, kita kemungkinan kehilangan potensi dia. Sebab kita faham kalau kita merujuk kepada Amerika sebagai sekutu perniagaan kita, Amerika adalah sekutu yang sangat telah menjadi lebih komunis daripada China yang lebih liberal. Mungkin itu stigma tu yang boleh itu tu. Kita ambil contoh China hari ini menjadi rakan dagang kepada 150 buah negara. Mana 150 buah negara rakan dagang nombor satu dia adalah China. Okey. Kalau yang kes kita tadi ada diaspora Chinese di tanah air kita, termasuklah Thailand, termasuklah juga Indonesia yang kesan dia lebih kurang kita. Apa jadi dengan Afrika? Okey, jadi dengan Afrika. Dia tak jadi apa-apa, malah dia sambut dengan baik ya. Walaupun bahasa berbeza. Sebab apa? Satu, dia tidak ada sejarah macam yang kita sebut tadi. Yang kedua, dia tidak ada etnik itu yang warga negara dia di sana. Jadi dia tidak ada satu campuran isu yang disengajakan untuk menakut-nakutkan itu, dia tidak ada di situ. Itu satu perkara. Kemudian saya tengok apa berlaku pertemuan Cina di Afrika. Disambut dengan baik oleh masyarakat. Dia tidak menganggap itu satu benda yang membahayakan, trauma dan sebagainya. Boleh jadi juga difaktorkan oleh terlalu lama Barat, khususnya Perancis dan blok Amerika ini menguasai negara-negara Afrika ini walaupun dah merdeka, tapi tetap menguasai, menjajah in bracket. Jadi bila ada alternatif yang datang buat jalan raya, buat pelabuhan dia, buat apa semua, dia rasa jadi dia rasa ini adalah alternatif yang baik untuk dia, peluang untuk dia. Dia rasa itu peluang untuk dia. Sebab apa? At least dia kata China ni nak berniaga macam mana pun, kami ada jalan raya, kami ada pelabuhan, kami ada airport dan sebagainya yang dibuat oleh China. Contoh macam itulah. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, benda yang nak diuruskan ialah bukan politik dalam konteks China ni. Sebab okey, benda yang nak diuruskan bukan politik. Sebab China itu tidak lagi datang dengan politik. Dulu China datang dengan politik. Mao Zedong, Mao Zedong datang dengan ideologi politik supaya parti itu akan berpengaruh di sini. Sebab dia bukan berlawan dengan mereka, dia berlawan dengan Rusia. Siapa yang nak menguasai dalam tahun ni. Tetapi hari ini politik itu sudah tidak ada. Yang ada hari ini adalah berniaga. Kalau kita lihat teori China ni dia panggil all under heaven. Dia tidak pergi
macam kita kata Islam penjajah tu, dia pergi secara fizikal, take over kita, tak. Tapi dia bina satu payung, all under heaven. Dia bina gambaran saya payung lah, umbrella, yang kita rasa syok duduk kat dia. Kita pun akan pergi duduk kumpul duduk bawah pokok dia. Itu all under heaven. Ni dia bina satu syurga untuk sharing prosperity. Kononnya begitulah. Jadi dia bina macam tu. Tarikat dia apa? Tarikat dia adalah perniagaan. Tarikat dia adalah ekonomi. Dan ekonomi yang dia bawa itu melalui projek-projek besar dia adalah ke arah apa benda pun bagi jadi. Okey. Dia nak berniaga macam mana bagi jadi. Ada benda tu baik, ada benda tu tidak baik. Macam kita sebutkan tadi. Bagaimana ia mengancam orang Cina tempatan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya benda tu dia tidak habis kat situ. Kalau kita ada seorang yang tentang perkara itu dan sebagainya, benda tu akan berubah. Itulah dia konsep dalam Belt and Road. Dan dia tidak seperti IMF ataupun World Bank yang memang dah ada satu syarat yang gini, yang kita katakan tetap. Nak pinjam IMF boleh. Okey, syarat dia tak bagi subsidi kepada rakyat. Ikut aturan ini. Syaratnya kita mesti tender terbuka dalam semua perkara. Jangan halang kalau ada pelabur asing nak masuk dan sebagainya. IMF kita kena ikut. Kalau kita tak nak ikut, kita tak akan dapat pinjam daripada IMF. Itu syarat tetap. Belt and Road dia pula, bila dia punya semua dia punya forum, forum apa yang dia convention berapa tahun sekali. Belt and Road dia bagi semua anggota-anggota tu, peraturan dia berbeza dengan forum kedua. Buat projek landasan kereta api, dia langgar habis, tebang pokok, tebang hutan gitu gini, tak bincang pasal tajuk green teknologi, green energy dan sebagainya. Bila pergi kepada fasa 2 Belt Road ini dah mula ada berkait dengan green teknologi. Jadi dia dah mula ada digital Belt and Road, dah mula gitu. Bila pergi ketiga begitu, semua juga dalam konteks pinjaman. Sebab apa kita sebut dulu kan, pasal dalam pinjaman ni ada negara yang pinjam tapi kadar bunga dia tinggi. Akhir sekali tak boleh bayar, terlepas dia punya pelbahan dia berlaku kepada Sri Lanka. Ada negara yang pinjam but zero interest rate. Ada yang pinjam tak payah bayar. Pasal apa? Digantikan dengan natural resources, dengan dia punya apa? Dengan sumber bumi dia lah. Macam di Afrika dan sebagainya itu. Jadi ada yang pinjam interest rate rendah daripada negara lain. Jadi sebenarnya benda tu, benda yang memang dipegang oleh konsep dia, semua benda boleh deal asal jadi. Jadi nak ceritanya, mereka dah tentulah Profesor, mereka dah tentulah cuba nak untung setinggi mana mereka boleh untung. Kita pula takkan nak jadi pasif. Jadi ceritanya kesedaran tu kena datang kat kita. Kita kena makan lah. Orang berniaga macam mana dia nak untung, akhir sekali dia kenakan harga yang tinggi, bunga yang tinggi, yang akhir sekali boleh tergadai dan sebagainya. Tetapi kalau kita tu kuat, maka syarat-syaratnya pun akan berbeza. Dia boleh masuk ke tempat kita, syarat dia kena begini supaya industri tempatan tak mati, supaya pegawai-pegawai tempatan tak mati. Jadi kita boleh pinjam duit daripada dia untuk dibina isan dan sebagainya, tapi syaratnya begini. Itu konten tu datang daripada kita. Jadi banyak negara yang sampai interest rate tinggi tu, interest rate tu tak pergi pun kepada China tu. Dalam keuntungan interest rate tu tadi, ada sebagainya pergi dalam bentuk rasuah kepada pemimpin yang memerintah dan sebagainya. Jadi bagi saya, peluang besar. Sebab apa? Sebab kalau kita nak bandingkan dengan Amerika tadi, Amerika ketika mana dia nak majukan negara dia, dia hanya membenarkan Kanada saja yang naik sama dengan dia, satu kulit, satu kala. Semua negara Amerika yang lain ditekan supaya tak mundur. China ni pula jiran dia pun tak mendapat kemajuan. Honduras, Padahal Haiti, Caribbean semua tak dapat kemakmuran. Maknanya beza dia tu beza sungguh-sungguh. Satu maju begini, satu miskin sungguh-sungguh. Macam hamba tu golongan-golongan yang di Colombia, Venezuela dan sebagainya. Tapi di sini China dia ada sharing prosperity. Okey, sebab apa? Sebab dia bangsa berniaga, dia nak berniaga. Tetapi sekarang ni bila berniaga, dia ada untung, dia ada rugi. Kita nak jadi rugi ataupun kita nak jadi untung. Jadi kalau kita nak jadi orang yang sama-sama untung juga, maka kita tu pun kena ada sikap yang sama. Maknanya apa? Yang kita sebutkan tadi, yang menyebab yang tertipu itu kerana kita selalu membenarkan diri kita untuk ditipu. Sebab benda tu bukan syarat-syarat yang mengikat yang kita sebenarnya boleh pertahankan. Jadi dalam konteks negara kita, ataupun kita boleh tengok negara jiran, peraturan penggunaan, kita sebutlah sebagai contoh, boleh sebut TikTok Shop contohnya kan, ataupun apa-apalah yang sebenarnya benda tu boleh diikat. Kita ambil contoh dalam bab e-hailing ni kan, e-hailing isu kalau kita tengok penghantar makanan di Australia sekarang. Okey, dulu ketika saya mula sampai Australia tahun 2015, masa tu demonstrasi besar, pemandu teksi marah dekat Uber. Tadi Uber taksi, kemudian dia pergi kepada Uber Eats, macam kita food bandar lah. Okey, bila dia marah sebab apa? Sebab menjejaskan pendapatan dia. Macam sekarang lah, orang Cina marah pasal apa? Dia nak berniaga susah kat sini bila Cina daripada mainland, daripada negara China datang sini. Jadi China Malaysia jadi susah sekarang ni. Susah. Betul. Saya tengok dalam kedudukan sekarang ni, bengkel kereta akan tutup kerana Tufu datang. Tufu ni bengkel kereta yang diancam 90% adalah orang Cina yang dah berketurunan peniagaan bengkel dah. Betul. Itu dipanggil, saya dapat jelaskan. Maksudnya rangkaian seperti Tufu yang dibenarkan masuk menimbulkan kemarahan orang Cina kerana dia melumpuhkan. Kerana dia menawarkan harga di mana dia pengeluar alat ganti, dia pengeluar tayar. Maka dah tentu lebih murah. Saya faham tak? Okey. Jadi dalam konteks Uber tadi, saya ambil contoh Uber lah. Okey. Jadi dulu marah. Bila marah, jadi sekarang kerajaan bertembung. Soalnya
kita je lah. Dia bertembung, okey, pemandu teksi adalah rakyat Australia. Jadi kita kena bela dia. Tapi pengguna Uber juga rakyat Australia. Mereka dah berminat dengan Uber. Dulu kena tunggu tepi jalan nak naik teksi, sekarang kita tekan dekat phone, duduk dalam rumah, lagi 2 minit baru kita keluar. Tak payah tunggu tepi jalan. Kemudian harga tetap, dah tahu dah berapa harga dekat phone tu. Jadi sekarang ni nak jaga di antara dua pihak bagaimana? Sama juga dengan shop, yang online shopping apa semua ni kan. Sekarang ni dia menjejaskan pedagang tempatan. Retail. Masalahnya pengguna-pengguna kita, rakyat kita dia pula, shop pula dia boleh juga beli ke situ. Takkan kita nak tutup terus. Malah munculnya banyak peniaga-peniaga usahawan-usahawan baru hasil daripada perjualan online ni. Yang dulu tak pandai berniaga, sekarang dah pandai berniaga, ada perbatas diri. Jadi bagaimana pertembungan tu nak diuruskan? Sebenarnya benda dia bukan kita katakan itu perlu ditutup dan sebagainya, bagaimana nak diuruskan agar dua-dua dia selamat. Jadi dalam konteks Uber tu yang terbaru dalam beberapa hari, beberapa minggu lepas, Australia memperkenalkan undang-undang memberi jaminan gaji, jaminan keselamatan, pelindung keselamatan, macam kita perkeso semua tu kan, dan juga pengenalan gaji minimum walaupun penghantar makanan, tapi dengan syarat dia kerja daripada pukul berapa sampai pukul berapa atau beberapa jam, yang mana berapa pun jumlah hantaran makanan yang dihantar, syarikat tu perlu bagi gaji minimum sebanyak ini untuk tempoh itu. Contoh benda-benda begitu. Jadi itu spesifik case lah. Tapi dalam konteks kita di Malaysia pun banyak benda tu benda yang sama juga dengan kerajaan. Sekarang ni kita tengok perkongsian di antara Proton dengan Geely bermula pada zaman ini dulu. Okey, masa tu siapa yang membangkang dia akan hantar macam-macam lah, menyerahkan hak Proton apa segala macam, maruah negara. Akhir sekali hari tengok bagaimana itu semakin membesar, Proton penjualan pun tinggi, pasaran dia pun makin besar, teknologi dia pun makin canggih, sebab Geely juga adalah pemilik kepada saham Volvo. Jadi Volvo, Geely dengan tu dia duduk sekali. Jadi apa yang berlaku ialah sebenarnya dah beberapa dekad yang lalu benda yang sama dibuat oleh Jerman dengan Jepun. Perkongsian di antara BMW dengan Toyota, perkongsian di antara Honda dengan Nissan. Saya ingat. Sekejap admin, boleh bagi tahu saya tak berapa dah kita lock buku ni? Saya nak minta sebab kita ada 100 set dia. Kita baru lancarkan hari ni buku ni. Siapa dia? Ilham, tolong jap siapa-siapa yang ada untuk report ni. 23 set. Okey. Daripada kita ada lagi 67 set. Okey, tuan-tuan, saya beritahu pada tuan-tuan, ambil buku Ibn Fazlan dah. Siapa yang lock ini akan dapat hadiah Ibn Fazlan. Kita tak ambil 100 set ni. Buku Ibn Fazlan RM20 tau. Saya hadiahkan saja untuk jalankan combo ni 100 limited edisi terhad Pesta Buku Antarabangsa Johor. Ibn Fazlan RM20 harga dia, saya bagi je dekat tuan-tuan. Okey, siapa yang lock hari ni daripada tadi sampailah sesi tuan-tuan ni RM20, 35, 75 dia dekat luar semua dengan harga RM70. Tuan-tuan dia dapat diskaun RM60 dan kita belanja buku Ibn Fazlan percuma RM20. Sebab saya nak tuan-tuan dapat satu lagi rehlah penggembaran Ibn Fazlan yang penuh dengan keilmuan 921. Jadi tuan-tuan nak lock sekarang, harga tak dinaikkan, tapi jumlah bukunya ditambah. Tuan-tuan dapat tambah satu buku Ibn Fazlan bagi edisi terhad yang lock hari ni je. Sesi tadi dan sesi asal kita akan mula post malam ni. Mana buku Ibn Fazlan? Tak ada. Habis sold out Ibn Fazlan. Oh, dekat atas. Okey, kalau gitu saya bagilah apa-apa buku pun. Kalau tuan-tuan nak, nanti kita akan bagi buku kumpulan cerpen baru saya pun boleh, Louvren. Kita bagi mana-mana je hari ni tuan-tuan dapat dia. Sebab saya nak habiskan sold out 100 sesi. Sebab Tuan Jinas saya nak balik ni hari esok, tak boleh lagi live dengan dia. Lock sekarang. Siapa-siapa tolong, yang ada ramai ni apa susah hidup saya dalam studio sekarang. Okey, tuan-tuan boleh dapat hadiah buku ni satu, ataupun hadiah buku ni satu, atau hadiah buku Ibn Fazlan, mana-mana yang kita ada. Sebab kita akan post daripada JB, kita tak post daripada studio. Orang kita banyak di studio. Lot sekarang harganya diskaun RM15 kekal RM60. Tuan-tuan datang dekat sini diskaun RM5 je, jadi RM70. Di sini tak ada hadiah. Tuan-tuan yang beli online, sama ada tuan-tuan akan mendapat Ibn Fazlan yang dah habis di bawah, di atas mungkin ada, ataupun satu buku Louvren saya yang baru di list. Ini harga 25, ini harga 30. Lot sekarang yang lot tadi, yang mana lot tarikh di mana hari ni, kita akan mula post besok. Tuan-tuan akan mendapat hadiah. Baik, saya nak tanya. Dah tadi dah jadi bab penuh. Tak, itu je. Tuan Haji Nasir akan cerita salah satu bab paling menarik yang bukan Tuan Haji tulis. Terangkan Tuan Haji dalam buku ni. Okey, satu perkara paling menarik saya sebut di banyak tempat apabila terkait dengan bahaya peperangan senjata. Dalam bahaya yang lebih bahaya daripada peperangan senjata. Ancaman yang lebih berbahaya silap. Ancaman yang lebih bahaya daripada ancaman senjata. Ya. Apa? Okey, kita lebih bimbang tentang Korea daripada Korea Utara. Kita bincang malam ni. Kita bimbang juga China punya kapal, Taiwan punya persediaan perang, Jepun kembali dengan dasar luar berdasarkan angkatan perang dia daripada bersifat bertahan pada bersifat menyerang. Ya. Dia ada kaitan dengan Timur Tengah. Ya, berkaitan dengan Turki. Menarik tu. Okey, ada benda lain yang kita tulis sebenarnya adalah ancaman yang lebih berbahaya. Apa dia? Itu dalam bahagian keempat. Saya panggil keretakan tersembunyi. Keretakan tersembunyi. Okey, apa dia? Yang pertamanya isu demografi, perangkat demografi. Jumlah rakyat yang semakin menua.
di Asia Timur. Itu ancaman yang sangat besar sebenarnya kepada keruntuhan kuasa. Ya. Di Asia Timur merujuk kepada Jepun, China, Korea. Jepun Korea yang tentara Jepun. Ya. Kemudian yang keduanya perang ekonomi mineral kritikal tak apalah, tapi saya rasa demografi itu penting. Demografi ni je Jepun memang dah terkesan. Ya. Sebab Jepun itu ekonomi terlalu stagnan. Daripada dulu duduk nombor 2, sekarang duduk nombor 4. Silap bulan lepas ni India potong dia. Tapi dia tak boleh nak bergerak. Sebab apa? Sebab populasi dia tua. Ya. Yang muda kurang. Kita selalu huraikan lah, bila rakyat dipenuhi oleh golongan tua, orang muda tak ada, negara tak produktif. Kemudian domestic consumption tak berlaku, rantaian dia tidak berlaku dengan istilahnya apa ya? Dengan segala dengan baiklah. Lagilah tenaga kerja dan sebagainya. Itu di sudut Jepun. Kita selalu tengok pada Jepun dengan Korea saja. Okey. Sebenarnya China juga hadapi masalah yang sama. China hadapi pertumbuhan yang semua orang nakkan keluarga kecil. Okey. Yang duduk pada taraf yang sama sekarang ni Jepun dengan Eropah sama. Kemudian yang duduk layer kedua tu China. Mereka kurang sikit tajuk. Okay, kita cerita Asia Timur China. China ni kalau graf yang sama kekal hari ni 2027 menuju kepada 2050-2060, selepas 2050 menuju kepada 2100 pula 50 tahun berikutnya, China yang 1.4 bilion sekarang ni akan jadi 600 juta saja jangkaan dia. Paruh merosot. Bila jadi isu demografi ni, dia berkait rapat dengan dua perkara. Yang pertamanya adalah ekonomi. Ekonomi akan menguncup. Paling tidak stagnan, tapi dia boleh menguncup. Daya beli domestik yang mereka tak lawan dia, negara ni tak lawan dia, dia boleh menguncup dengan sendiri. Sebab apa? Untuk ekonomi ni pertama digerakkan oleh domestik. Macam sekarang saya tengok tadi Governor Bank Negara sebut kita punya ni suku kedua, suku ketiga. Ni suku ketiga kan? Saya bacaan suku kedua. Okey, diumumkan suku kedua itu kenaikan 6% punya ekonomi. Sangat mengejutkan. Mengejutkan, tapi dia kata dia akan sebut faktor utama, dia akan sebut pembelian ni, tempatan. Domestik punya tu kan, GDP rantaian tu kan. Jadi sekarang ni itu ekonomi yang paling utama. Dia akan menguncup. Masalah yang kedua ialah keselamatan. Tentera nak jadi kuasa besar, jumlah army kena banyak. Bila golongan muda banyak, automatik tentera akan makin menguncup. China berbangga dengan lebih sejuta dia punya tentera dia sekarang ni. Jadi kalau rakyat pun semakin sikit, maka dia akan semakin sedikit. Jadi Haji boleh bayangkan 4 bilion penduduk, tentera darat dia sejuta. Tentera dia sejuta. Taiwan penduduknya hanya 23 juta, tapi tentera dia 100,000 lebih. Mana dari segi percentage Taiwan tu lagi besar daripada China, 1 juta 20% dia. Okey, jadi ke depan kalau rakyat turun 600 juta, malah kita tahu 600 juta tu lambat lagi lah. Kita katalah dia pergi sampai dekat 1 bilion saja. Dan 1 bilion tu pun kita katakan banyak golongan tua daripada golongan muda, siapa nak jadi askar? Maka dia akan merosot. Sedangkan kalau kita lihat dalam pakar-pakar hubungan antarabangsa dalam pengajian strategi, pengajian security studies sebenarnya untuk Cina lah yang masih hidup, semua mengakui bahawa kuasa besar perlu mempunyai ketumbukan tentera yang besar. Army lah. Navy dengan Air Force tak perlu besar sebab dia menggunakan equipment. Dia guna pesawat, dia guna fighter jet apa semua. Tetapi Army perlu tentera yang besar, jumlah tentera yang besar. Kalau negara itu tidak ada jumlah tentera yang besar, maka dia tak boleh jadi kuasa besar. Pasal Iran dengan Turki menjadi perbincangan di Middle East. Sebab Iran ada 90 juta, Turki ada 80 juta, Mesir ada 100 juta lebih. Saudi orang tak nampak, walaupun dia banyak Air Force, dia banyak pesawat, tapi Saudi tak boleh jadi kuasa besar. 34 juta. Dia ada 34 juta aja. Army dia kecil. Jadi China pun berdepan dengan sama isu tu, Jepun berdepan isu yang sama juga dengan Korea berdepan dengan isu sama. Itu adalah ancaman sebenarnya pada ekonomi dan juga pada keselamatan. Jadi sebenarnya mereka rasa terancam hari ini penyusutan. Itu hanya dia kena mengenang gitu. Di sebalik isu demografi ni, yang kalau panjang kesan pada ekonomi dan kesan pada keselamatan tadi, ketiga-tiga negara ni, keempatlah sekali dengan Taiwan, mereka membuat persediaan ke arah mereka menjadi negara tua. Penduduk dia penuh dengan orang tua, orang muda tak banyak. Yang paling terkesan daripada dia, pekerja tak ada. Bila tenaga kerja tidak ada, siapa yang nak menggantikan tenaga kerja? China tidak mesra kepada orang asing untuk pergi duduk kat tempat dia. Warga negara taklah. Bekerja mungkinlah dia boleh sub kepada orang Afrika. Jepun pun sama, Korea pun lebih kurang. Apa persediaan dia? Persediaan dia ialah memperkukuhkan AI dan juga robotik. AI dan robot. Jadi empat negara ni bekerja sama ni. Jepun mula, Korea mula, China mula, Taiwan mula, pakai invest heavily kajian-kajian berkait dengan AI, artificial intelligence. Dan terbukti hari ini Europe, Amerika dan sebagainya, gandingan itu ketinggalan di sudut AI, penemuan baru itu berbanding dengan negara-negara di Asia Timur. Berarti bagi negara barat dia adalah penemuan teknologi, tapi bagi 4 negara di Asia Timur dia adalah pengganti demografi dengan kehilangan tenaga muda. Istilahnya adalah keterdesakan. Bila terdesak dia terpaksa. Bila terpaksa dia kaji berkait dengan AI,
Tapi sebenarnya kajian berkaitan dengan AI ni bersama dengan robotik ini, dia dalam konteks isu demografi tadi, dia adalah persiapan untuk ke depan. Ya, faham. Maknanya bila 30 tahun lagi, 40 tahun lagi yang makin teruk ni, sekarang ni boleh lagi lah. Boleh lagi lah, Jepun tu boleh lagi. Okey, walaupun stagnan tapi taklah merudum. Tetapi penelitian itu terlalu cepat sebab mereka saling bersaing. Saling bersaing, saling berkongsi teknologi. Maka Jepun, China, Korea dengan Taiwan cepat pertemuan dia. Bila terlalu cepat, apa yang jadi? Kita pun terima tempias dia, maka kita menerima Kehilangan banyak pekerjaan. tetapi kesan dia dah kehilangan banyak pekerjaan. Di Malaysia, saya tak nak sebut company yang ada kat depan mata kita ni, baru beberapa bulan lepas buang 600 ke 700 pekerja untuk satu jawatan saja, iaitu filter, content filter. Dulu rupanya yang penapis konten ini adalah orang human. human. TikTok lah tu. Buang 700 in one lump sum bila AI kandungan konten minor dikenalkan. 700 diganti dengan satu AI. Okay, fine. Itu Malaysia. Apa jadi dengan China, apa jadi dengan Jepun? Dia kena tahu bahawa China pun hari ini kehilangan pekerjaan yang besar. Kita hilang 600, kita Rio. Apa nama Petronas, berapa banyak orang? 1,000 lebih. 1,000 lebih kena buang semua. Ke 5,000 Dia besar. Tapi dalam konteks kita, pusing-pusing gimari, kita boleh kontrol lagi, bagi dia makan sikit, subsidi sikit, sebab dia akan gitu lah. Dalam konteks China, huru-hara. Benda tu boleh pergi kat percentage, jangan tengok kepada jumlah. Jadi kita kata 10 orang buka syarikat, 9 fail, 1 berjaya, contoh. Tapi sebenarnya itulah gambarannya, majority fail banyak juga. Kita nak cerita yang berjaya saja, sebab apa kita nampak jumlah dia banyak, padahal percentage yang gagal pun banyak. Sama dalam bidang pekerjaan, kita cerita pekerjaan di China ada ratus juta, hang tak cerita ada Di bawah AI. Cuma kita tak bagi tahu yang AI tu yang analog, yang ada human resource. hak hilang kerja pun banyak. Jadi dia tu berdepan dengan isu yang sama. Jadi Raja Nasai tahu kerana dia berada di Beijing, dia belajar di Beijing, jadi dia lebih dekat dengan fenomena dan juga isu-isu yang dia ceritakan. Tuan Haji Nasai berada di Beijing. Jadi sebenarnya itu gambaran dia. Jadi sekarang ni yang kita dok bahas pasal nuklear, dok takut kat nuklear Korea Utara, dok bimbang kat China berluasa di Laut Cina Selatan, di mana-mana apa semua. Tapi sedangkan mereka itu pula bimbang dengan ancaman yang bagi mereka lagi besar daripada itu. Itu ancaman dalam konteks demografi. Daripada demografi punya ancaman, dia pergi pula kepada perlumbaan AI. Perlumbaan AI yang membawa kepada kemajuan dunia, menyebabkan dia tinggal Yang lebih pantas tu, yang lebih pantas itu kalau jadi menghukum generasi yang menghukum ini. generasi yang akan datang hilang pekerjaan. Itu contoh, banyak lagi benda lain. Jadi itu satu segi. Ada lagi lah beberapa lagi keretakan sendiri. Saya rasa benda tu sangat penting untuk kita fahami. Sebab apa? Walaupun kita belum berada pada fasa kritikal isu demografi di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia dan sebagainya, tetapi kita pun menuju kepada kemerosotan. Generasi muda, Cina terutamanya, Melayu pun sama, dia dah mula pergi kepada nak kahwin lambat, nak kahwin tak ada anak, nak kahwin anak satu dan sebagainya. Dia kena tengok dalam konteks negara, dalam konteks ketamadunan, kita perlukan rakyat. Perlu rakyat. Israel hari ini, Ji, berita yang mengembirakan. Betul mengembirakan. Allah. Ayo jelas bala. 3 tahun ni, 3 tahun 2023 sampai 2025 sampai perang ni 270,000 orang meninggal ke Israel. Sebelum ni kita cerita-cerita je kan, kita sebut dalam buku tu, kita bahas lama dah. Tak mustahil akhir sekali negara itu akan kekal di situ, tanah itu akan ada di situ, nama Israel ada di situ, but dia berakhir dengan land without population. Negara ada tapi tak ada population, orang tak ada. Dulu ni nak dapatkan 270,000 atau dekat-dekat 300,000 tu, dia perlukan 30 tahun. 1917 Balfour sampailah kepada 1937. 1947. 30 tahun nak dapatkan rakyat baru. Maknanya nak dapatkan apa nama migrasi Yahudi balik ke tanah Palestin. balik ke Palestin itu 3 tahun. Sekarang 3 tahun saja dekat 300,000 lari. Faktor dia banyak. Dia ada berkait ini. Faktor perang tu salah satu je sebenarnya rupanya. Dia ada 3 faktor lagi. Salah satunya pasal kes mahkamah tu lah. Kurangkan kuasa tu pun semua, negara dah semakin tak sekular. Panjang tajuk tu nanti tajuk. Tapi nak ceritanya itu juga berdepan dengan ancaman. Hari ni kita takut dia punya fighter jet duk hantam kat atas, berdosa dia duk runtuhkan rumah orang di tepi barat. Tapi sebenarnya dalaman negeri dia takut dengan kehilangan population. Population pasti berkualiti. Betul. Population berkualiti. Jadi sama lah juga dari Asia Timur ni, kita tak takut dekat dia pada tu, dia tak takut dengan demografi dia yang semakin berkurangan. Banyak lagi isu air besar, sangat besar. Jadi kita nak tulis ni, saya nak orang Malaysia supaya keadaan yang berlaku di sana, dan sebenarnya benda tu ada, sifat-sifat tu ada pada orang-orang kita juga, yang kita juga kena aware, kita kena ambil berat terhadap benda tu. Tuan-tuan, berapa dah log ni kita tengah belanja sakan ni? 35 log berarti tuan-tuan beli 2 buku ni RM60, tuan-tuan akan dapat free either buku baru saya yang harga RM30 ni, either buku ni RM25 atau Ibnu Fazlan. Kita bagi rambang je free hari ni 35, kita nak up ke 50 log je. Kalau tak ada lagi 15 kekosongan tuan-tuan log, salah Tuan Haji Nasai ni, Tuan Haji tak staff, Tuan Haji tak cakap Asia Barat. Sekarang saya nak minta sentuh sikit bahawa saya jangka Israel akan
menjelang sekarang dalam keadaan pilihan raya mereka pada 23 bulan Oktober. Dengan Eder Gezenkot dan juga Parti Pembangkang, kombinasi 3 pemimpin dua yang lama iaitu Naftali Bennett dan Yair Lapid bergabung, dan datang pula Gezenkot yang berdendam kerana dia seorang jeneral yang anak dia dikirim ke medan perang oleh Netanyahu mati. Data baru mereka ni akan mendapat 57 kursi, kurang 4 kursi untuk mereka yang Parti Gabungan 3 Pembangkang. Parti Pembangkang. Okay. Parti Kerajaan dalam semalam hilang lagi 2 kursi, 53 akan tinggal 51, Likud plus 4 parti. Nak mereka kena ada 61. Menjadi kuasa sekarang diletak pada berita baru yang baik. Parti Islam berhaluan kiri membentuk satu blok ya. Dulu ada 3. Dulu kita ada satu Parti Raam, dia menang 5 kursi. Lepas tu ada 6 lagi kursi dipegang Parti Berhaluan Kiri, Parti Sosialis Islam. Tiga parti Islam bergabung jadi satu parti. Berarti dalam blok parlimen nanti Islam hanya ada 2 parti je, Parti Raam dan blok parti bersatu ni. Kerana mereka lihat mana-mana parti yang nak menang haruslah bergabung dengan Parti Islam. Itu menjadikan Parti Islam cepat-cepat bergabung. Supaya blok Parti Islam yang akan menjadi kingmaker di parlimen boleh menawarkan tekanan kepada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan Palestin, kerana orang-orang Islam yang berada di Israel juga memiliki sebahagian perasaan ini adalah saudara mara kami yang ditindas. Jadi keadaan pilihan raya dia. Tapi saya nak sebut satu je lah tentang bagaimana melihat Israel. Sekiranya Netanyahu, saya ada keyakinan dia akan kalah dalam pilihan raya ni. Tetapi apakah harapan baru boleh diletakkan, kerana dalam sejarah saya tak pernah dapat pemimpin yang baik. Tapi sekurang-kurangnya saya kata takkan ada pemimpin baik, tapi tidaklah sejahat Netanyahu. Bagaimana Raji melihat Palestin yang dah tak banyak dibincangkan, tapi saya nampak beberapa ruang dengan 15 perkara yang dilaksanakan untuk Gaza 2. Okey, saya tidaklah mengatakan berbeza pandangan pada perkara tersebut, tetapi saya ada pandangan alternatif sebab begitu. Kerana di sini selain daripada kita ceritakan kita kata keberangkalian tadi, keberangkalian yang kita sebut tadi sebenarnya dah pernah berlaku, iaitu gabungan parti-parti Arab, dia sebut Arab Israel atau Parlimen Islam ini akhir sekali menjadi kingmaker kepada dulu Perdana Menteri sebelum Netanyahu yang perintah kejap kemudian digulingkan, yang sekarang jadi Naftali Bennett sekarang bergabung dengan Yair Lapid. Jadi jadi kuasa penentu tu. Tetapi kalau kita tengok di situ, dia ada isu kedua, iaitu isu minat politik yang merosot. Minat politik yang merosot ini adalah di kalangan kelompok sekular. Okey, kelompok sekular ni terutamanya kumpulan yang kita kata yang telah migrate dari 270,000 dan yang berbaki lagi tinggal di sana, harapan kepada sebuah negara sekular Israel ataupun sebuah negara demokrasi Israel itu tak ada. Jadi ada juga kajian yang mengatakan kecenderungan politik itu merosot. Bila kecenderungan politik itu merosot, walaupun pada kajian before election, sebelum pilihan raya, menunjukkan kelompok yang menentang Netanyahu itu lebih tinggi, tak mustahil pun last sekali yang dapat undi banyak untuk Netanyahu juga. Sebab apa? Sebab isunya ialah geng ni tak nak mengundi. Dia tak percaya lagi pada institusi. Sebab berarti poll yang dijalankan tidak menggambarkan tidak semestinya menggambarkan. Jadi itu pandangan alternatif. Sebab apa? Sebab dia melihat atas 2 perkara. Pertamanya adalah pindaan perlembagaan berkait dengan kuasa mahkamah, yang mana mahkamah tak boleh campuri urusan eksekutif, tak boleh tafsirkan lagi dan sebagainya. Itu dah mengurangkan kuasa. Jadi bagi mereka itu benda yang amat membimbangkan. Mereka mengharapkan sebuah negara yang demokratik, yang benar ada distraction power bagi kuasa. Yang kedua, perbuatan baru ni mengurangkan pula kuasa pegawai negara. Jadi memang negara dia menjadi negara pariah, memang jadi pariah. Jadi tak apa guna kita nak undi, tak perlu kita undi. Last kali kita tengok siapa naik pun dia akan buat benda yang sama. Sebab apa? Sebab okey, itu dia konteks. Jadi tak mustahil sebenarnya dia boleh pergi jadi pemenang pasal apa? Pengundi-pengundi ekstrim, pengundi-pengundi yang tak berpendidikan ni akan beri undi kepada gabungan dia. Manakala pengundi yang berkualiti tinggi sebenarnya akan mengambil langkah tinggalkan bersemangat untuk mengundi. Senario kedua pula, sebagaimana yang Haji sebut tadi, senario yang banyak dunia menjangkakan, gabungan parti-parti pembangkang ini akan membentuk satu blok yang terbesar walaupun tak cukup majoriti. Dia bagi dekat 57 maksimum 57 ataupun kurang sikit, tapi dia akan ditampung oleh kuasa penentu, iaitu kuasa-kuasa Arab. Tetapi tetaplah dia adalah satu gabungan yang rapuh, yang banyak polisi-polisi dia tak boleh nak dioptimumkan, nak dilaksanakan. Kemudian masing-masing bergantung dengan kelompok-kelompok kecil yang masing-masing ada tuntutan dia. Termasuklah tadi kita kata dalam konteks Netanyahu tadi, kelompok Heradi ada tuntutan dia. Ultra nasionalis ada tuntutan dia. Jadi sekali dia jadi kacau pilau. Tetap dia baik A menang ataupun gabungan B itu yang menang, yang dapat membentuk kerajaan, dia akan menjadi satu negara yang rapuh sangat-sangat politik dia. Sebagaimana yang berlaku dulu, kali ini pun akan berlaku juga. Dia akan berdepan dengan kesukaran. Sebab sekarang ni dalam gabungan ni ada yang menjanjikan supaya kita katakan diwajibkan semua terlibat dalam tentera. Agamawan ke Heradi ke bila terlibat dalam tentera, ada janjinya dan sebagainya. Tapi kalau menang nanti tak cukup, terpaksa ambil
mana-mana parti yang membela kemudahan dia. Jadi bagaimana? Akhir sekali kekecewaan kepada rakyat yang berhajatkan kepada aktiviti Netanyahu itu tetap ada. Jadi negara itu akan jadi negara huru-hara. Jadi dia sebenarnya bukan Israel sajalah, kita negara kita pun, sebab tu kita selalu sebut reformasi institusi. Itu adalah satu menjadi tiang negara yang berkala. Jadi bila institusi itu telah dirosakkan oleh Netanyahu, siapa memerintah pun rosak negara tu. Mahkamahnya yang tidak lagi kita katakan bebas, peguam negara yang tak bebas, tentera yang tak bebas buat keputusan, walaupun tentera dah bagi laporan kita tak boleh perang sama dengan yang buat pun. Jadi negara tu akan menjadi negara yang rapuh. Saya itu tambahan pula dalam perlembagaan Israel ini, lepas pilihan raya bukan terus bentuk kerajaan. Lepas pilihan raya, presiden tu kena panggil mana parti-parti yang 6 paling besar ni dan bagi tahu dekat dia untuk kerajaan, maknanya cari gabungan. Kemudian kena bawa pergi parlimen, tempoh dia lama 30 ke 45 hari. Dan 30 ke 45 hari lepas pada mengundi 27 Oktober tu, Perdana Menterinya tetap Netanyahu walaupun caretaker government but full power. Dia kalau kita caretaker government di negara kita, dia ada meneruskan polisi sebelum tu. sebab dia buat polisi baru. Tapi dalam konteks di sana, Netanyahu boleh buat. Itu satu perkara. Perkara yang kedua apa dia? Israel ni, Netanyahu ni jahat lah, hal lain pun jahat lah. Okey. Pilihan raya adalah the period of time yang dia akan gunakan untuk buat aksi-aksi yang menyebelahi dia. Tengah-tengah ni tengok ni tiba-tiba dia pergi serang airport di Syria itu. Di Syria tu baru. Itu kita katakan pra pilihan raya ni. Pra pilihan raya. Dia nak tunjuk kat rakyat, kita bukan dekat settle Iran, kita nak settle sekali dengan Turki. Dia nak tunjuk kat rakyat macam tu, kita nak tunjuk. Dia nak pancing, bukan nak pancing Turki semua masuk, nak tunjuk Turki pun masuk kena. Dia nak tunjuk dia power lah. Dia boleh segala ancaman ni duduk kat dia. Jadi kalau Perdana Menteri lain tak boleh buat benda tu. Dia nak tunjuk macam tu. Tengah pilihan raya dia boleh buat benda yang sama. Ke arah akhir sekali pilihan raya itu ditangguh, pilihan raya itu dibatalkan, tiba-tiba berlaku serangan besar dan sebagainya. Bertimpulah dengan Iran. Sekarang tak nak hentikan perang. Jadi keberangkalian itu banyak berlaku. Tapi saya menjangkakan dua perkara. Siapa pun jadi kerajaan, sama ada Netanyahu terus dengan menteri-menteri bodoh dia Baja Utama PKB itu akan meneruskan dasar-dasar yang tak cerdik dia, yang dia akan terus abolish rumah-rumah dekat West Bank, dekat tepi barat, teruskan perang di Gaza dan sebagainya. Tetapi dari segi diplomasinya dia akan hancur semakin laju. Macam kita tengok hari ini 6 ke 7 negara Eropah kalau kenyataan bersama hentam kes tepi barat. Semalam Menteri Luar Australia bantai dia pasal kes World Central Kitchen yang melibatkan sukarelawan daripada Australia dan sebagainya. Jadi dia akan mereput dengan lagi teruk sebenarnya. Dia nak bertahan lama dengan macam mana. Ini persepsi di Amerika. Sebab dia boleh jangkit lepas pada Oktober tu, waktu pilihan raya tu, di Amerika dah bermula pengundian. Di Amerika bermula pengundian walaupun pilihan raya resmi pada bulan November, midterm election, dia akan berjangkit tu di antara satu sama lain. Jadi persepsi awam di Amerika pada ketika ini, Amerika terbeban dengan perang Iran itu punca dia daripada Israel. Jadi semua tu akan bersangkut baut. Kalaulah naik pembangkang yang baru naik ni pun, dia tidak menjadikan satu benda yang kita katakan positif. Sebab apa? Sebab siapa naik pun belas kali polisi dia terhadap Palestin adalah sama, terhadap Gaza adalah sama. Kita lihat dulu kalau sekarang ni kita katakan kata-kata Trump yang paling tegas sekali itu pun Netanyahu boleh kena supaya tak dengar. Benda yang sama dihadapi oleh Bush ketika mana Israel dipimpin oleh Ariel Sharon. Malah Bush pernah dimalukan hasil kerja pelobi-pelobi Israel ni, yang mana dia buat keputusan di pejabat presiden sedemikian rupa, bila pergi mengundi dekat Kongres, majoriti kat Kongres undi menyebelahi pihak Israel. Bayangkan dia dimalukan dalam konteks negara dia. Jadi begitulah Perdana Menteri Israel yang ke depan ini pun dia akan buat benda yang sama. Itu saya punya jangkaan lah. Wallahualam. Tuan-tuan cepat tolong, saya nak tutup 2.75 jadi 2.60. Kita aim 50 log, yang lain saya akan terus jual di sini bila Tuan Haji Nasai tak ada. Sebab kita dah ada review dia, tentu kawan-kawan yang lain akan potong video bagi support buku terbaru yang keempat Tuan Haji Nasai. Berapa log kita ada saham? 40. Okey, saya beritahu kat telah ini dah harga diskaun RM15 ditambah satu buku. Buku tuan-tuan dapat random, sama ada Saksi yang Lupa Makan Malam yang berharga RM25 atau buku Ibnu Fazlan yang berharga RM20 ataupun buku ni yang berharga RM25. Tuan-tuan boleh log sekarang. Dan Tuan Haji Nasai, apa kata-kata akhir untuk sesi hari ni lah kepada semua, terutama yang rasa macam merosotnya minat yang tinggi untuk orang kita kembali melihat geopolitik antarabangsa terutama Asia Barat. Yang kedua yang saya nampak adalah trend mempercayai berita yang menggembirakan tetapi tidak benar, berbanding berita yang kritis tetapi benar. Yang ada trend sekarang ni saya tengok lately, page-page yang membawa kisah Palestin yang serius ni dah kurang bagi perhatian. Orang pergi kepada berita-berita yang mereka anggap biarlah dia tak benar tapi yang menyeronok. Berita Abang Cikodok best lagi. Abang Cikodok, Haji tengok Abang Cikodok. Oh, Haji tengok ni berita Abang Cikodok. Satu orang tunjuk dia makan nasi dalam kereta yang mak dia bawa pergi bekal dekat dia.